Hari ini kita sedang membungkus bahan-bahan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir lumpur di Temyang, di Aceh dan juga di Lok Semawai. Kita akan beri bantuan kepada lebih kurang 1,500 keluarga di dua-dua daerah ni, dan tiap-tiap satu keluarga akan mendapat dipanggil 9 bahan pokok. Kita ada 9 bahan bantuan. Ini adalah antara barangan yang akan kita sumbang kepada mangsa-mangsa banjir. Antara ancaman adalah nyamuk lah. Jadi kita bagi kelambu dan juga telekong. Kain pelekat, minyak, gula sikit, kain dalam untuk manfaat penduduk yang rata-ratanya telah hilang segala-galanya. Selain barangan-barangan tadi, kita juga menyediakan beras dan juga ikan masin untuk manfaat para mangsa banjir yang secara langsungnya telah kehilangan segala-galanya. Dan ini adalah antara bahan yang mereka perlukan buat masa kini. Dan semua itu bernilai tiap-tiap satu keluarga RM160 lebih kurang. Dan untuk keseluruhan 1,500 keluarga ni, kita membelanjakan lebih kurang dalam RM240,000, hampir kepada suku juta ringgit, itu bernilai bersamaan RM1 bilion. Tidak termasuk dengan kos pengangkutan, dengan kita akan sediakan makanan juga kepada mereka. Dan semuanya kita membelanjakan kepada RM400,000 Malaysia dalam misi bantuan 3.0 di Temyang dan juga di Lok Semawai Aceh ni. Jadi hari ini Muslim Care hadir dengan kerjasama NGO terlibat, antaranya HPM, Harmoni, Prihatin, Ikhlas Care, Berkat, Geng Telaki dan beberapa NGO lain lagi lah yang turut sama pada hari ini. Mudah-mudahan semua menjadi sedekah jariah kepada tuan-tuan, dan semoga apa yang kita buat ni kan, kita membantu orang yang susah, maka insyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita di padang mahsyar dan di akhirat, insyaAllah. InsyaAllah Muslim Care Malaysia ingin terus mengajak para penyumbang untuk menyumbang bagi menjayakan misi seterusnya. Yang mana hari ini kita lihat di lapangan mangsa-mangsa banjir masih memerlukan lagi bantuan yang sangat besar, dan masih ada tempat-tempat yang masih gagal ditembusi. Dan insyaAllah Muslim Care Malaysia akan menganjurkan lagi misi pada akan datang yang insyaAllah memerlukan dana-dana yang sangat besar. Jadi bagi pihak mangsa-mangsa yang berada, yang terlibat, kami merayulah agar dapat dihulurkan lagi sumbangan tanpa henti, moga-moga dapat meringankan beban mereka insyaAllah. Teruskan menyumbang bersama Muslim Care Malaysia, bantu urusan sosial sepada tepat pada sasaran, tepat pada waktu.